Hai korang, hari ini Cik Na nak masak putri mandi. Tapi sebelum tu kita masak inti dia dulu. Inilah kelapa. Kelapa ni kita campur dengan daun pandan, gula. Gula ni kita masak dia dulu sampai dia merah. Sebab Cik Na tak ada gula merah ataupun gula aren. Kita masak dia sampai hancur, dah merah tu. Kita masukkanlah kelapa. Sampai dia sebati, kita letak lagi gula setengah cawan. Letak lagi daun pandan supaya dia wangi. Letak air setengah cawan supaya dia masak merata. Okey, dah siap masak. Kita beralih pula pada kulit putri mandi ni. Kita letak tepung pulut 500 gram. Letak tepung gandum 1 cawan. Kalau korang tak nak letak tepung gandum, boleh je. Tapi Cik Na letak air. Lepas letak air tadi, uli-uli kita bahagi dua. Sebab Cik Na nak buat dua warna. Warna hijau dengan warna purple. Supaya dia cantik. Nak cantik padahal sama aja rasa dia kan. Tapi tak apalah. Supaya dia nampak comel-comel bila hidang nanti. Okey, dah siap. Kita beralih pula pada inti kita. Inti ni kita bulat-bulatkan dia supaya bila kita buat kulit dia tu senang nak masuk, cepat. Okay, sekarang kita cubit-cubit kecil-kecil, agak-agak je lah. Kita masukkanlah inti. Senang kan buat macam ni. Sedia dulu dia punya inti, baru masuki kulit dia. Sebesar bola-bola pingpong je. Kalau korang nak kecil lagi boleh buat dia. Ikut rasa masing-masing. Sekarang kita letak lagi purple ni, warna purple. Okey, sama aja besar-besar dia. Senang je kan mau buat. Jangan lupa buat tau. Try. Inti kelapa. Air kita dah mendidih, kita masukkanlah putri mandi kita biar dia mandi-mandi situ. Okey, sekarang kelapa ni dah kukus tadi tapi lupa rekod. Letak garam sikit supaya kita makan tu kan ada rasa-rasa masin, manis, dia balance. Okey, kita punya putri mandi pun dah terapung. Dah terapung tu tandanya dah masak. Kita letaklah dalam kelapa kita tadi. Goyang-goyang je dalam loyang ni. Dia sebati terus. Kan? Dia tercampur rata terus. Cantik. Kita letaklah dalam pinggan. Kuih ni kuih orang dulu-dulu. Korang pun tahu kan. Sedap. Tak ditelan zaman. Hingga hari ini banyak orang buat. Cik Na tak pernah lupa. Sebab Cik Na suka inti kelapa. Sebetulnya Cik Na buat inti kelapa. Ada je orang buat gula merah kan. Ataupun gula aren di dalam dia. Tapi Cik Na suka warna kelapa. Warna kelapa. Inti kelapa. Inilah hasilnya. Okey korang. Bye-bye.